minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan barisan ketua juri dan juri-juri serta sahabat-sahabat saya yang juga bersama-sama membentangkan pada seminar kajian tindakan peringkat negeri Johor untuk kategori lepasan menengah. Ingin saya memperkenalkan diri saya dulu, iaitu saya digelar Teknologis Muhammad Saifuddin bin Abdul Aziz selaku Guru Cemerlang Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara di College Vocational Keluang. Pada hari ini, insya-Allah saya ingin berkongsi kajian tindakan yang telah saya lakukan, iaitu bertajuk Molia Mastery, pendekatan simulasi Coolpad dalam meningkatkan kemahiran memplot dan menganalisis carta Molia dalam kalangan pelajar Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara di College Vocational Keluang. Jadi kalau kita lihat pada refleksi saya yang terdahulu dalam kelas, terdapat 5 perkara yang saya keluarkan. Yang pertama iaitu kelemahan penguasaan awal pelajar, di mana pelajar saya ada 25 orang pelajar, 23 daripada 25 pelajar itu gagal memahami dan dalam memplot carta Molia dengan betul. Purata markah ujian hanyalah 28%, menunjukkan tahap penguasaan pelajar yang sangat rendah. Yang kedua, kesilapan berulang dalam amali dan juga teori pelajar. Pelajar sering membaca nilai yang salah, menentukan skala dan gagal mengenal pasti titik penting pada carta. Ujian bertulis juga menunjukkan kelemahan dan juga gagal menerapkan aplikasi teori pada praktikal nanti. Yang ketiga adalah tingkah laku dan juga motivasi pelajar. Pelajar didapati pasif, jarang bertanya, kurang yakin dan hanya mengikut arahan pensyarah saja tanpa kefahaman sebenar. Perhatian saya menunjukkan bahawa motivasi pelajar juga rendah dan bergantung sepenuhnya kepada saya. Yang keempat, kelemahan kaedah yang saya gunakan, iaitu menggunakan kaedah konvensional, iaitu kaedah pengajaran tradisional, iaitu yang terlalu teacher centered, yang kurangnya visual dan juga interaktif. Selain itu, dia tidak membantulah pelajar-pelajar TVET yang lebih cenderung kepada pengajaran visual dan kinestetik. Dan yang terakhir adalah keperluannya intervensi teknologi, iaitu membawa kesedaran kepada saya bahawa perlunya kita kena ada satu pendekatan yang menggunakan teknologi kepada pelajar supaya menyokonglah hasrat kerajaan, terutamanya dalam TVET, dalam menggalakkan penggunaan ICT. Jadi ada beberapa perkara yang menjadi fokus pada kajian saya ini, iaitu yang pertama, isu asal PDP itu sendiri. Yang kedua, justifikasi intervensi, kenapa saya perlu buat intervensi. Yang ketiga adalah kebolehtakbiran untuk saya menguruskan kajian tindakan ini. Yang keempat, kepentingan dan kebolehgunaan aplikasi ini dan juga relevanannya. Jadi saya teruslah kepada objektif kajian saya. Yang pertama, saya ingin mengenal pasti tahap penguasaan pelajar dalam memplot dan menganalisis carta Molia sebelum pelaksanaan intervensi yang saya nak gunakan. Jadi untuk objektif ni, persoalan kajian ni, apakah tahap penguasaan pelajar dalam memplot dan juga menganalisis carta Molia sebelum intervensi simulasi Coolpad dilaksanakan. Yang kedua, objektif saya adalah nak menilai keberkesanan penggunaan simulasi Coolpad dalam meningkatkan keupayaan pelajar dalam menganalisis kitaran penyejukan berdasarkan carta Molia tadi. Yang terakhir adalah meningkatkan motivasi dan keyakinan pelajar dalam memahami konsep teori dan juga aplikasi praktikal Coolpad carta Molia melalui pembelajaran berbantukan simulasi. Okey, kalau kita lihat mengapa saya memilih Coolpad dipilih sebagai intervensi untuk pengetahuan juri dan juga sahabat-sahabat, Coolpad ni sebenarnya adalah software yang dicipta oleh Morton Jules Cope
daripada Sweden, Denmark pada tahun 88 sebenarnya. Dia ni adalah digunakan oleh jurutera dan juga juruteknik dalam bidang ekon untuk membantu juruteknik dan juga bidang ekon juruteknik ekon ni untuk memplot dan juga menganalisis prestasi dengan cepat dan juga tepat. Saya juga merupakan alumni vocational dan bila dah masuk ke universiti pun dalam bidang vocational. Mengajar pun dalam bidang vocational selama 17 tahun. Jadi ekon ni saya dah mengajar dah 17 tahun. Campur masa saya vocational dulu 2 tahun. Jadi apa yang diajar ni sebenarnya daripada dulu sampailah saya mengajar 17 tahun tu, cikgu saya ke pensyarah saya di universiti, subjek carta mulia ini sebenarnya memang menggunakan carta yang besar tetapi kena pakai pembaris dan kita kena plot tu. Memang terus terang saya masa kat sekolah memanglah walaupun SPM dapat A, tapi terus terang pak aplikasian ni tak faham pun sebenarnya. Bila dah kita masuk universiti pun, bila kita pergi ke industri baru kita tahu, oh rupanya ada teknologi yang digunakan dalam nak menganalisis tu dengan mudah. Tapi yalah, kita masa tu baru latihan industri, manalah tahu apa-apa kan. Bila kita mengajar pun sama, dalam kurikulum pun masih lagi menerapkan elemen-elemen chalk and talk tadi tu. Maksud dia, pelajar kena step by step untuk mengetahui carta mulia ni. Jadi apabila berlaku pada saya mengajar pelajar ni, memang kita dapati memang masalah tu sering saja berlaku. Pertama memang latar belakang pelajar vocational, macam saya cakap, saya lah tu. Memang pelajar yang sederhana ataupun lemah. That's why lah kita mengajar vocational kan. Apatah lagi nak suruh pelajar memplot, patut analisis lagi. Memanglah pelajar kita tak boleh nak jawab lah. Yang kedua, untuk college vocational, dia ada dua benda yang paling penting, iaitu teori dan kedua praktikal. Mungkin macam zaman saya, teori, okey, tak ada masalah. Tapi untuk pelajar KV, untuk pelajar diploma, mereka kena adaptasikan teori itu dalam praktikal. Macam mana sahabat saya tadilah cerita, dia tak boleh tahu saja teori, dia kena adaptasikan teori itu. Itu yang masalah pelajar saya. Bila dia buat amali, dah lah teorinya salah. Apabila dia buat amali, lagilah kan ke laut jadinya. Kan sepatutnya aircon tu boleh jadi sejuk tapi makin panas. Okey? Jadi mengapa saya pilih? Di sinilah. Jadi saya memang yang terkejut kenapa software ni dah memang tahun 1988 lagi, tapi dia masih lagi relevan kerana pertama dia menggunakan simulasi interaktif dan visual. Maksud dia pelajar-pelajar yang macam saya cakap yang mempunyai ciri-ciri yang hanya tengok pada graf putih dan hitam tu, dia best lah tengok colourful kan. Yang kedua, benda ni software ni dia boleh kita hubungkan, kita boleh hubungkan antara teori dan juga kita buat amali. Dan yang ketiga yang saya rasa paling saya suka adalah kita boleh buat latihan berulang-ulang kali tanpa had, sebab dia ni free, tanpa ada modal. Kalau penyelidik ni Islam, dah lama pahala dia dapat dah kan. Tapi memang dia adalah yang tadi tu 4 orang tu sebenarnya adalah pengkaji ataupun penyelidik dalam bidang ekon. Dia buat software ni supaya memang nak memudahkan orang-orang juruteknik ekon ni untuk belajar tentang carta mulia ni. Dan yang terakhir macam saya cakap tadi, keboleh takbiran tu, kos yang rendah. Saya tak perlu pun nak kena install, saya kena install lah. Tak perlu pun kena beli. Saya boleh install dan dia tidak terlalu berat, sangat cepat. Bayangkanlah soft aplikasi yang pada tahun 1988 kan. Memang dia sangat cepat dan juga dia tidak berat dan juga mesra pengguna. Jadi sebelum saya nak cerita detail sikit, saya tahulah sebab dalam ni kita bukan dalam bidang aircon, cuma saya nak cerita sedikit definisi supaya kita boleh faham. Carta mulia ni sebenarnya adalah carta pressure enthalpy di mana dia adalah yang untuk pengetahuan rakan-rakan juri, kita rasa aircon ni sebenarnya bukan dia aircon tu magic saja. Dia sebenarnya kena ada analisis sebenarnya. Kalau level kalau pelajar sijil saja, mereka hanya pasang. Tapi ini pelajar diploma. Pelajar diploma ni dia kena pandai menganalisis. Kena tengok kenapa aircon ni untuk satu ni cukup ke tak cukup. Jadi carta mulia ni sebenarnya adalah asas yang penting dalam sistem aircon ni. Okey? Jadi macam mana saya melaksanakan kajian ni?
saya sebenarnya menggunakan model Chemist and Taggart lah pada 19 dia pun pada tahun 1988 juga. Okey. Yang pertama, untuk perancangan saya memang merancang PDP ni secara tradisional lah. Dan saya juga menggunakan worksheet teori dan amali sebagai saya punya pretest. Seterusnya tindakan saya mengajar pelajar ni menggunakan PDP biasa saja, macam saya guna chalk and talk juga. Okey. Jadi saya guna aktiviti manual, memplot carta dan analisis secara konvensional, sama. Kemudian saya akan dapati keputusan pretest saya, iaitu dari segi ujian PB saya, iaitu teori dan amali. Okey, kita akan dapati pemerhatian kesilapan dalam latihan worksheet. Okey, memang tanda aras awal untuk kemahiran pelajar dan sikap lah. Untuk pengetahuan rakan-rakan, untuk KB ni dia tak macam sekolah harian menengah biasa. Sebab kami satu hari kena ajar lebih kurang 5 ke 6 jam. Jadi memang kami sempatlah ada masa untuk melaksanakan teori dan amali itu dalam satu sisi. Okey, bayangkanlah 5 jam dalam bengkel kan, pelajar bosan tak bosan kan. Tapi that's why lah saya mereflect bahawa kita perlu kena ada satu tindakan amalan penambahbaikan kan. Macam mana saya nak boleh memperbaiki amalan pengajaran saya supaya pelajar ni bukan saja boleh improve dari segi memplot dan menganalisis carta, satu lagi nak bagi pelajar ni gembira lah dan bermotivasi tinggi. Jadi untuk gelong yang kedua, saya merancanglah satu PDP yang menggunakan simulasi ini. Worksheet yang sama, cuma kali ini saya tambahkan elemen, kita masukkan simulasi. Okey? Dan kita gunakan top poster dan tindakannya, pelajar pun mengikuti simulasi tersebut. Dan analisis keputusan pun kita boleh dapat, dan saya pun merekodlah interaksi pelajar dan juga pemerhatian sikap pelajar. Dan seterusnya adalah yang gelong terakhir itu adalah refleksi kesan simulasi terhadap pemahaman dan motivasi. Okey, ini sebenarnya ada video tapi tak apa. Kalau kita lihat pemerhatian awal, inilah soalan Okey, inilah soalan untuk contohnya nanti pelajar bila dia nak buat soalan dia buat amali, dia kena plot ni. Memang inilah gambar dia. Daripada saya zaman berbelas-belas tahun macam inilah. Dulu macam nak petikaikan juga pesara saja kan. Tapi memang inilah. Tapi bila saya dapati takkanlah kita tak boleh nak colorkan ke nak bagi pelajar faham. Sebenarnya tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab memang graf ni adalah sikap karakteristik dalam bahan pendingin. That's why lah saya terfikir, alamak, memang pelajar ni memang tak dapat lah jawapan kan. Sebenarnya bayangkan jawapan saya budak kat sini, tapi sebenarnya kat sini kan jauh. Okey, ini amali. Kalau teori memang lagi lah, sebab dia kena kira lepas tu. Okey, jadi that's why lah dari pemerhatian awal saya dapati memang tidak membantulah pelajar. Okey, jadi ini saya dah gunakan test. Pelajar-pelajar saya gunakan ni aplikasi, dan alhamdulillah kita dapati pelajar boleh menjawab. Sebab memang bila diplot betul, insya-Allah dia punya jawapan dah betul lah. Tapi kalau plot pun tak betul, that's why lah pelajar kita tak dapatlah jawab dengan tepat. Dan analisis menunjukkan bahawa memang terdapat perbezaan lah yang ketara. Mencerminkan peningkatan dan kebanyakannya pelajar mencapai markah yang tinggi lah. Jadi kita boleh lihat majoriti pelajar kalau warna oranye tu memang rendah, dan yang biru tu lepas lah. Ini untuk teori dan ini juga amali. Dan kita lihat kalau tengok pada rumusan untuk mencapai objektif nombor 1, tahap penguasaan pelajar, memang dapati hanya saya dapatlah detect bahawa hanya 28% saja atau 2/25 pelajar saya yang mencapai tahap minimum. Jadi kita perhatikan pelajar pasif dan kurang yakin dan bergantung pada saya. Untuk objektif nombor 2, saya keberkesanan kuplek ni, iaitu dapatan post test saya, iaitu pelajar purata meningkat lah. 20 daripada 25 pelajar, 25 orang pelajar, 80% meningkat. Pelajar lebih yakin, aktif dan berani. Dan yang ketiga dari segi motivasi pelajar lah. Jadi 85 pelajar bersetuju bahawa pendekatan yang saya gunakan lebih aktif dan pelajar lebih cuba berani bertanya dan mencuba sendiri tanpa hanya menunggu daripada saya. Jadi rumusan daripada saya, keberkesanan kuplot ni sebagai alat saya boleh katakan kuplot ni amat membantulah
pelajar untuk membuat simulasi, dan saya pun dapati bahawa motivasi dan perkhidmatan pelajar lebih baiklah kepada dalam kelas. Okey, itu saja daripada. Okeylah, sebelum saya nak tamatkan, memang kita ada cadangan macam saya cakap tadi. Untuk kajian tindakan ni, dia bukan saja untuk saya nak dapat end product saja, kita akan improve saya punya pengajaran. Jadi bila saya dapati mungkin saya boleh gunakan AR atau VR untuk next time lah, untuk saya punya kajian tindakan pada masa akan datang. Jadi itu saja perkongsian saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih kepada pembentang. Kita teruskan dengan sesi soal jawab. Tahniah cikgu, kajian cikgu ni menarik dan dapat membantu pelajar dapat memplot graf dengan berkesan. Saya dapat lihat ianya baguslah untuk diaplikasikan kepada pelajar. Cumanya saya tadi tak dapat nak pastikan yang adakah Coolpad tadi tu dia cikgu download dan boleh digunakan secara offline ataupun mesti dilaksanakan secara online. Dia offline. Itu pun itu yang saya kata boleh takbiran software ni, sebab dia tak perlu online. Saya mula-mula nak download kena online lah. Tapi saya dah download, saya share pada semua komputer pelajar saya dan dia boleh download dan dia boleh pakai. Macam laptop saya pun ada. Dia jadi tak payah nak tunggu internet pun. Contoh saya cuba cikgu tunjukkan dia macam mana dia. Ni lah software dia. Kan. Ni dia. Inilah software dia. Jadi tak perlu ada online, pelajar install ni. Cuma saya perlu kena ajar lah dia pakai gas apa. Contoh dia pakai gas R22. Okey. Cuba cikgu tunjuk contoh satu. Tunjuk contoh. Ya, dia sebab kita akan masukkan, nanti pelajar buat amali. Buat amali, kita ni dapat data tu. Jadi dia kena masukkan maklumat. Contoh saya gunakan gas R22 tu dalam sini. Ni bentuk graf dia. Okey, graf dia. Yang sama yang saya akan print pada pelajar. Lepas tu pelajar akan masukkan, biasanya pelajar dia akan dapat data. Dia kenalah plot ni. Plot ni jadi nanti saya akan masukkan data, pelajar akan masukkan data. Contoh draw. Cuba cikgu masukkan apa-apa je lah data. Asalkan kita boleh nampak satu contoh yang dia betul-betul kita dapat lihat dia kesannya. Tak jumpa dah saya pun dah gelabah aku ni, nampak macam tenang, tak tenang pun. Tak apa. Sebenarnya dia kena Okey, contoh. Kalau student dah masukkan data and dia dapat satu plot data, jadi kesimpulan daripada apa yang dia dapat daripada data tu apa? Dia boleh menjawab soalan quiz lah. Contoh macam ni saya ada Dia nak apply dengan pengetahuan aircon dia tadi tu apa? Dia sebenarnya itulah ramai orang tanya. Dia sebab dalam aircon ni biasanya yang saya terapkan ni adalah elemen teori. Dia tak praktikal banyak. Praktikal just dia ambil suhu. Cuma kat ini dia analisis. Maksud dia mengkaji kecekapan. Jadi dia taklah kena buka pakai screwdriver. Cuma kalau contoh aircon tu tak sejuk, dia selama ni kalau pelajar sijil saja dia kena test everything. Tapi tak, ini pendekatan menggunakan kaedah teori. That's why dia akan mengkira lah ada rumus-rumusnya. Jadi mereka dapat data tu, dia orang kena plot. Daripada plot tu akan diuji lah teori. Contohlah kesan pemampat yang dia dapat 40 contoh. Tapi yang sebenarnya 60, maksud dia kurang. Itulah maksud dia airconnya kurang.
Itu teori. Tapi dia kena buat praktikal juga. Faham tak? Dalam kes ni pelajar saya plot tu dah salah. Dia pun agak dia dapat 20 dia plot, patutnya jawapannya 40. Tapi dia plot salah sebab dia tak boleh agak yang tadi saya masalah tadi. Jadi dia kira-kira kenapa tebih tapi airconnya sejuk. Sepatutnya tak macam tu. Itu yang kalau saya dapat tunjuk tadi tu, okey macam ni. Jadi gelabah. Videonya ada sebenarnya tadi ada. Lebih kurang macam tu lah. Saya macam gitulah. Tak apa cikgu, saya faham. Maksudnya dia betul-betul bergantung kepada aplikasi ni untuk bantu dia plot graf tu rather than the hard copy yang kita nak plot dekat situ kita tak nampak. Dia boleh selesai. Sama pensyarah saya dulu, dia akan dulu kita kat universiti kan pakai besar. Memang kita nampak lah besar. Tapi ialah dekat KB ni kertasnya A4 je pun. Jadi dia punya garis-garis tu sangat tak dapat tepat. Memang takkan dapat tepat sebab padahal scientific ni dia very rigid. That's why pelajar saya kalau dia dah kurang pun dia dah mulalah tak betul ni cikgu, padahal sebab kerana tu lah. That's why saya jadikan simulasi ni sebagai orang kata bantu pelajar tu sebenarnya. Terima kasih cikgu. Sebenarnya kalau dalam penulisan ni saya sebenarnya tak nampak, mungkin ada step by step yang cikgu boleh masukkan. Maksudnya mula-mula masukkan data, lepas tu kita akan dapat begini, macam tu lah. Itu yang saya tak nampak lah tadi. Mungkin kalau saya ada worksheet tu mungkin boleh bantu kot. Senarai worksheet tu dalam. Yes, mungkin dalam lampiran kita lebih faham lah. Okey, terima kasih cikgu. Tahniah atas tindakan cikgu. Terima kasih. Tu je. Macam minta lah. Tahniah cikgu. Okey, so saya nak tanya macam mana cara adakah apa tu namanya mulia tu dia boleh mengukur berapa horsepower yang diperlukan untuk satu bilik keluasan sendiri? Boleh. Okay. Sebab Molia tu kalau itulah saya nak tunjuk Molia ni dia bentuknya macam ni lah. Dia kalau yang hitam tu memang yang paling perfect lah. Contoh 1 horsepower dia tunjuk, dia dah ada lah template dia. Jadi bila pelajar tu masuk sepatutnya dia akan hampir sama lah dengan template tu. Bila kita dah selalu pakai. Tapi budak pelajar biasalah, bila kita dah buat amali ada bocor. Jadi dia tak akan dapat template yang sama. Kat situ kita boleh tahu sistem aircon ni dah mengalami kecapaian yang kurang. Macam itulah maksud dia cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.